Aku rasa ni bukan bantal peluk lah ni. Kalau kau tengok betul-betul tadi macam po. Jadi sahabat baik ni, dia dalam perjalanan menghantar kuih. Orang kata apa, kuih raya. Dia kuih macam kuih raya lah, kuih tart tu. Tapi bukan untuk, baru lagi untuk apa, majlis kahwin sebenarnya. Ada orang order kuih tart dengan dia. Jadi, diorang ni berjanji nak berjumpa di sebuah stesen minyak di persiaran Moktadhari. Dia dekat Puncak Alam lah kawasan ni. Kawasan ni kalau orang biasa lalu dia tahulah kawasan ni sedikit sunyi kan. Kalau malam tu gelap, kadang-kadang ada tempat yang tak ada lampu jalan. Jadi kawan ni tadi dia keluar ditemani oleh kawan baik dia. Orang kata apa, nak jadi teman-teman borak je lah pasal nak hantar kuih tart ni jam 11 malam. Sepatutnya pukul 8 tapi orang yang order kuih tart ni tadi dia ada hal last minute. Jadi dia kata, Kak boleh tak jumpa pukul 11 malam dekat pam minyak ni? Jadi dia cakap okey lah, tak ada masalah lah. Dan masa jumpa tu tak ada masalah. Jumpa bagi kuih tart tu apa semua okey lah. Sampailah dia nak balik ke Shah Alam balik. Dia tengah balik tu, on the way balik tu, masa lalu kawasan yang sedikit berbukit dan tak ada lampu jalan, tiba-tiba dia dengar bunyi berdentum. Depan mata dia nampak satu, orang kata apa, lembaga macam bantal peluk putih tu jatuh atas dia punya, orang kata apa, depan tukis. Depan bumper kereta dia tu. Ini memang tengah drive kereta macam ni. Tiba-tiba bantal peluk panjang jatuh atas kereta dia. Seram. Dia pun terpanjat, kawan ni tadi pun terpanjat lah kan. Kawan ni cakap, apa ni? Ani, apa tu ni? Bantal peluk apa pula yang jatuh atas kereta kita ni? Dia pun kata, lah bantal peluk. Perasaan dorang yang jatuh tu bantal peluk. Tetapi dia nak berhenti tu, dia ambil masa sikit ke tepi tu. Dan masa ke tepi tu lah dia nak berhenti, dia nak tengok bantal peluk apa yang jatuh ni. Jadi kawan dia kata, jangan keluar lah ni, jangan keluar. Kenapa pula? Dia kata, kawasan ni kan sunyi. Memang tak ada kereta lalu lalang, dah 11 lebih masa tu. Dan bantal peluk yang disangka jatuh tadi, diorang cuba lampu kereta tu naik turun lah nak tengok kan. Tak ada apa. Tapi kawan dia bisik dengan dia, aku rasa ni bukan bantal peluk lah ni. Kalau kau tengok betul-betul tadi macam po. Diorang ni memang umur 40-an. Jadi dia dah tahu pantang larang nak sebut nama penuh tu. Macam po dia cakap. Tapi Ani ni dia jenis orang yang macam melata sikit. Pontianak ke dia cakap itu? Dah jadi masalah. Tahu tak kenapa jadi masalah? Sebab dia pergi sebut dia kat Cik. Dia sebut tu, lepas tu bila diorang pandang cermin tepi ni yang sebelah driver ni, betul-betul dekat belakang dia tu, orang kata dekat belakang bonet kereta ni tadi, memang berdiri satu lembaga macam pocong. Dia tegak je Kis. Dia tak melompat, dia tak ada apa. Dia tegak je macam ni. Jadi yang pandang tadi, yang driver tadi, Kak Ani ni tadi. Alamak, dia cakap. Dia kata masa tu jam, dia kata akak rasa badan akak lemah long lay. Sampai kawan dia cakap, ni Ani, kawan dia macam, tu akak cakap orang yang biasa jumpa benda-benda macam ni Kis, dia takkan jadi bersemangat bila jumpa benda-benda macam ni kan. Seronoknya saya berjumpa. Tak ada. Dia akan jadi lemah long lay. Dia jadi macam tak bersemangat. Pandang lagi sekali, pakai dia, kita panggil sisi mata, benda tu masih ada. Jadi akak tanya dia, Kak, macam mana bentuk tu Kak? Dia kata satu apa, macam orang selalu cakap, satu manusia kain kapan, tapi kain kapan dia ni dah gelap. Dia kata tak adalah memutih ke apa, putih tak ada. Dia gelap kotor dengan kesan-kesan tanah merah. Dan dia nampak dia punya bunjuk dia tu. Bunjuk tu nampak, bunjuk yang kata dah lemah. Muka dia tak nampak. Tak ada muka. Muka dia kosong. Muka dia macam tanah liat hitam. Dia cakap. Jadi dia statik je berdiri. Jadi bila dia statik berdiri kat belakang dia punya, orang kata apa, bonet belakang tu, member dah lemah lah. Tapi kawan dia ni tak perasan lagi benda ni. Cuma dia kata, okey lah ni,
Tak ada apalah ni, dia kata. Ini perasaan kita lah, walaupun bunyi berdentum dia. Dan dia pelik kenapa Ani ni dah jadi patung cendana. Jadi dia tepuk-tepuk, dia pun kawan ni pun orang kata ada ilmu lah juga sikit, bukan ada ilmu. Dia tahulah kawan ni mungkin dia terkejut pandang something, dia pun dia orang kata apa, dia baca ayat kursi lah sambil tepuk-tepuk. Ani, okeylah jom lah ni kita balik. InsyaAllah tak ada apa-apa. Pandang depan je lah dia kata. Dan masa dia pandang depan Ani ni tadi, orang kata gagah-gagahkan diri jugalah. Buka start enjin kereta balik. Enjin mati tiba-tiba. Cik Ani tadi bawa perlahan kereta tu. Kata bawa perlahan. Tapi dia dah tak berani mandang ke belakang. Cuma kawan ni tadilah yang pandang kan. Tengok kenapa Ani terus diam. Daripada orang yang ongek ni. Memang jadi kaki bercakap. Tiba-tiba kau jadi pendiam. Tapi dia bawa kereta tu dia steady lah. Dia masih steady lah bawa. Jadi Ani tu cakap tadi sebenarnya kat belakang kita. Aku nampak dia kata Cik Po, CONG.